Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cikta hari ni. Okey, hari ni Cikta nak berkongsi resepi ayam pop. Jangan duk tanya Cikta, ayam tu pasal apa nama pop. Hak tu Cikta tak tahu. Nama resepi dia, masakan ni adalah ayam pop. Lepas tu Cikta nak berkongsi bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu. Mula-mula Cikta ada 3 batang serai. Ni lepas tu ni ada bawang putih nah. Bawang putih ni Cikta ambil 25 gram. Lepas tu halia ni 50 gram. Okey, yang ni untuk kita nak masak sekali dengan ayam. Okey, lepas tu yang ni untuk sambal dia nah. Untuk sambal dia Cikta ada bawang besar. Cikta ambil 150 gram. Bawang putih ni Cikta ambil 25 gram. Lepas tu cili merah ni Cikta tak mau pedas sangat. Cikta ambil 15 gram. Lepas tu Cikta ada belacan 30 gram. Lepas tu Cikta ada ayam ni Cikta ambil bahagian paha nah. Cikta ambil 1, 2, 3, 4. 4 ketui nah. Lepas tu Cikta ada sebiji ayak nyok. Lepas tu Cikta ada 2 kotak santan. Untuk kita nak buat kuah dia. Lepas tu Cikta ada 2 biji tomato. Lepas tu Cikta ada beberapa helai daun 5 perut. Bahan dia tu kita kata yang mana ni tu semua ada di rumah dah. Mau kata nak payah pun kita nak cari. Daun 5 perut dengan buah nyok ni. Nak ambil ayak nyok. Kok mana yang ada pokok nyok sendiri tu. Apa lagi? Agak-agak ambil sebiji. Agak-agak kata sebiji dia nak guna pun bukan banyak pun. Okey, lepas tu mula-mula sekali Cikta nak buat ayam. Cikta nak masak ayam dulu nah. Okey. Mula-mula kita akan masuk ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata nak buat bahagian lain pun boleh. Boleh kalau nak buat bahagian lain pun. Okey, lepas tu Cikta akan masuk serai. Cikta katak siap-siap dah. Pang 2, 3 dah. Okey, lepas tu ni serai pula. Halia pun Cikta nak katak juga nah. Okey, untuk bawang putih ni Cikta nak blend dia. Blend dengan ayak nah. Blend ni. Bawang putih tadi. Kita bubuh atas ni. Okey, lepas tu kita masuk ayak nyok ni. Isi tak mau nak, isi kita makan. Cikta pun hari ni pergi beli ayak nyok nak bagi. Buah jadi buah semua muda sangat. Kita kata nak ambil ayak. Nak ambil ayak pun dia tak berapa nak mau sangat. Okey. Agak-agak kata Cikta ingat dalam, kalau kata dia tengok pada bekas yang kita buat. Kalau kata periuk tu lebat, nak Cikta bagi banyak lah kita nak kena guna ayak tu sebab kita nak bagi dia naik nidih tu. Kalau Cikta bagi sukatan satgi, Cikta kata 200 gram sat ni kot dah cak-cak pula. Kalau boleh sahabat-sahabat anak-anak Cikta cari periuk yang sama sepadan. Agak kata dia tenggelam setengah daripada ukuran ayam tu. Jangan bagi sampai dia penuh sangat. Satgi kuah tu banyak, siapa nak makan? Okey. Okey, Cikta dah masuk dah. Ayak nyok. Lepas tu kita perasakan dia. Masuk siap-siap nah. Okey, kita perasakan dia nah. Cikta masuk. Ikut Cikta rasa ni gula. Cikta buat 2 sudu setengah. KFC gula. Lepas tu Cikta akan masuk sedikit garam. Janganlah banyak sangat nah. Cikta ingat dengan ukuran ni dalam 2 camca KFC. Okey. Lepas tu Cikta masukkan sedikit perasa. Yang ni optional. Siapa tak mau guna tak payah duk guna. Siapa nak guna pun boleh Cikta masuk 2 sudu KFC nah. Okey, lepas tu kita akan masak dia nah. Okey, lepas tu Cikta dah pasang api dia dah. Okey, kita rata-ratakan dia. Lepas tu Cikta masukkan agak kata dalam sesenduk. Sesenduk santan. Sesenduk kecil ni aja. Okey, kita ratakan lagi. Sebab apa kadang-kadang
Kalau kita buat bekas macam ni, kadang-kadang dia tak ke mana. Kalau kita letak santan tentu duduk santan kita nak kucai sekali ikut payah. Lepas ni kita peratakan dulu macam mana yang kita duk buat. Kita suka buat perata ni dulu. Sekali kita masak dia terus. Lepas tu kita tunggu sekali. Agak kata ayam tu masak aja, kita boleh angkat. Ayam kita pun kita rasa dah masuk kot. Okey, kita slowkan api dulu. Okey. Darah pun tak keluar dah. Ingat anak-anak sahabat-sahabat kita kalau nak tahu cara merebus ayam ni. Kita kalau kata kita nak buat sup ke, kita nak rebus ayam lah, tak kisahlah untuk sup ke apa. Kalau kita tengok darah tu dia tak keluar melalui tulang tu nak buat bagi, insya-Allah dia akan masuk. Kalau kata lagi mana dia duk keluar sikit-sikit tu, tunggu sampai kata clear. Okey, lepas tu kita tutup api. Kita nak sejak ayam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu telah patok. Okey, kita akan buang ni halia-halia ni. Kita nak perclear dah, tak mau bagi ada apa. Okey, lepas tu kita akan buat sos putih tu pula. Untuk pengetahuan anak-anak dan sahabat-sahabat kita tinggal agak-agak kata 3 senduk ni. 3 senduk ni. Kita buat keluar dia sat. Sehari pasal apa kita nak buat apa pula, takkan nak minum. Dok, tunggu sehari kita habaq. Bismillah. Okey, kita ketepikan. Kita bagi mendidih. Tadi kita lupa bagi tahu sahabat-sahabat dengan anak-anak kita. Okey, kita perlukan tepung jagung supaya kita nak bagi pekat kuah tu. Tepung jagung ni terserah pada anak-anak sahabat-sahabat kita. Takat mana kita nak kepekatan dia. Okey, kalau macam kita masuk 2 sudu besar tepung jagung. Lepas tu ayak ni kita masuk setengah cawan metrik sahaja. Kita bancuh ni. Tapi kita nak masuk dalam ni bukannya kita nak masuk ke semua. Kita nak tengok dulu. Kalau kata pekat, kita akan up. Kalau kata tak pekat, kita akan guna sampai habis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Boleh dah. Pekat tau ni. Ni dia panas. Sehari dia sejuk, dia lagi pekat. Nak kata bagi jangan duk ambil tengok tudar duk jatuh kepak tu punya likat. Tak maulah lagu tu. Bukan kita nak buat kuah rojak. Kan? Okey, lepas tu kita akan alihkan kuah ni dengan ayam ni. Kita nak bagi dia berehat sat. Lepas tu kita nak buat dia punya cabai. Okey, tunggu. Ni cara-cara kita nak buat sambal cili dia Okey, bahan-bahan ni semua kita nak goreng. Kita akan masuk sedikit minyak, sikit saja. Kita ingat dalam 3 sudu besar lah macam tu Jangan banyak Okey, kita panaskan kuali dan kita masukkan minyak ni. Okey, kita masuk. Okey, lepas tu kita akan masuk semua bahan-bahan ni. Siapa yang tak mau pakai belacan, skip. Boleh. Skip. Okey, ni kita pangsa sikit dia supaya mati. Okey, lepas tu tomato ni kita nak pi belah kita nak masuk juga dalam ni Dia pada benyar masuk pi semua dalam ni tu. Semua bahan-bahan ni dah layu, kita akan tutup. Lepas tu kita akan blend.
Nah kita akan blend dia nah. Okey, lepas tu kita akan campur kuah yang kita suruh tinggal tadi sebelum masuk tepung jagung tu nah. Okey, lepas tu kita nak pi blend halus. Okey, lepas tu kita akan masak balik bahan-bahan yang kita blend tadi ni. Nah kita akan masak balik. Tak lama pun, sat sahaja nah kita akan masak balik. Lepas tu masa ni kita akan perasakan dia, kita akan masuk sedikit gula, sedikit garam nah. Ikut cita rasa, jangan terlampau masin sangat nah. Okey. Sedikit garam. Okey, jangan terlampau banyak sangat. Sebab apa kita kata tadi kita masuk belacan. Ingat, bila kita nak buat puasa tu, apa benda yang dalam ni ada dah manis dah. Apa dalam ni ada dah masin dah. Ingat kita pesan lagu tu. Okey, lepas tu kita akan masuk sedikit perasa. Okey, dia naik buak-buak tu. Kita akan masuk ni dah 5 perut. Habis balance tadi ni. Alhamdulillah siap dah. Lepas tu tunggu sat Cik nak pergi braidon. Okey, pasal santan tadi Cik bagi tahu Cik ada 2 kotak santan, tapi Cik pakai 1 kotak sahaja. Yang satu ni dok pun. Pakai 1 kotak sahaja nah. Okey, kalau kata buat banyak tu boleh, kalau nak lebihkan santan pun boleh, tapi jangan lebih sangat. Sekali dia jadi macam muak sangat. Nah jangan banyak sangat nah. Satu kotak pun dah mencukupi dengan ukuran ayam cerita tadi nah. Okey, ni pucuk ubi Cik rebus siap-siap dah macam biasalah. Macam mana kita mau rebus, kita nak buat ulam ke, kita nak buat masuk lemak kan, macam tu lah. Nah, rebus-rebus lepas tu peroh dia sampai kering. Ni menantu Cik peroh sampai setitik ayak tak ada. Ni pun kuat, duk genggam nah. Kita akan masuk, kalau boleh dapat lah, kalau kata tak dapat pucuk ubi tak apalah, tak bubuh pun tak apa kan. Okey, tapi dah kita nak bagi complete resepi dia. Okey, dah masuk dah tu. So kita masukkan apa ni dia punya kuah tadi, kuah santan tadi kan, yang kita apa ni, kita rebus ayam tadi. Tak mau banyak. Jangan banyak sangat. Sebab apa Cik kata jangan terlampau pekat sangat. Sebab apa? Dalam ayam ni dia tak ada pedah. Kita biasalah tekak kita ni suka pedah-pedah. Pedah dia memang daripada tani. Daripada tani ni kena bagi pedah. Bagi naik, bukannya pedah berdepiu maksud kita tu. Kena bagi naik pedah. Kalau sini pun slow dia punya pedah, sini pun tak ada pedah, dia jadi macam muak lah sikit. Tapi sedap. Cuba buat tengok. Nah, anak-anak cerita. Kelainan mana ada orang masak pakai ayak nyok. Mau kata nak buat gula kan, nak buat masak lemak, kena pakai ayak nyok. Jenuh kebat lah. Tok laki pokoknya. Nak cerita bagi nak. Alhamdulillah siap dah ayam pok. Cerita nak kata nak buat nama pok ye pun boleh ikut lah. Nak anak-anak sahabat-sahabat cerita cuba tengok resepi ni. Nak kata payah sangat pun dok juga. Cuma yang payah tu kita nak kena cari ayak nyok lah. Law ni tak takut tepi jalan pun ada, minta beli sebiji. Abang kata cik bagi kat saya nyok sebiji, tak mau air, tak mau ayak gula, betul-betul ayak nyok. Isi tu ambil. Kita guna ayak, isi kita boleh makan. Ayak dah kita nak masak ayam ni kan. Sekian daripada cerita. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak Cik semua nah. Okey, jangan lupa share, like, subscribe channel Cik nah. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.